Sebab kita ada dua, objektif dan sah ke tak. So sah semua orang insya-Allah saya rasa dengan clear cut boleh sah. Tapi we want to more than that. Yang saya katakan tadi, kita dah bertahun puasa, kita tak nak level 1, level 2 aja. Kita dah nak level 50, level 100. Terima kasih ya Allah atas bulan ini. Ramadan suci tetaplah di hati. Kalau kita tak sahur ni Ustaz, paling kita sama ke dengan orang yang bersahur? Menarik. So to answer this question, antara hadis Nabi Muhammad SAW bila mana Nabi kata tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada waktu sahur tu ada barakah, ada blessings, ada berkatnya. So kita pergi ke sini dulu. Maknanya dia, kita first nak highly encourage orang semua, masyarakat Islam untuk bersahur. Sebab dalam waktu sahur tu ada berkat. Apa tu berkat? Maknanya benda tu sikit tetapi Allah akan cukupkan. Dia tak perlu makan banyak-banyak sebab kita rasa kita kena makan 800 calories, 1000 calories baru confirm kenyang sampai maghrib. Tak. Padahal mungkin kita makan kurma 3 biji dengan air, sebabkan keberkatan itu yang buat kita kekal kenyang atau cukup sepanjang hari tersebut. So itu yang kita nak galakkan untuk kita kerjakan. Bukan mindset macam tak apalah aku tak payah sahur. Aku mesti boleh tahan je. Memang boleh tahan, tapi kita nak dapat sunnah dan berkat. Berkat antaranya lagi lebih mudah nak buat amalan, lebih mudah nak bersolat, kita pun lebih rajin nak solat. Itu dia punya evidence atau proof yang kita ni dapat keberkatan sahur. Tapi pahala dia sama ke tak, sah ke tak, tentunya sah. Kalau kita cakap pasal sah, tentunya sah. Pahala tentunya tidak. Sebab siapa yang bersahur dapat pahala sunnah. Siapa yang tak sahur tak dapat pahala sunnah. So confirm tak lain lah. Tapi pahala puasanya tetap insya-Allah akan sama di sisi Allah lah. Saya pergi pasar malam tau. Saya pergi bazar, saya pergi restoran, saya pergi pukul 5 lebih. Saya nampak macam-macam makan. Macam-macam kuih. Nafsu saya tu kuat Ustaz. Semua saya beli. Apabila dah buka, tak boleh makan. Sikit ya. Sikit je. Apakah dosa saya Ustaz? Dia ada beberapa angle lah how kita nak tengok perkara ni. First kali saya nak ajak semua untuk tengok perkara ni dari segi apa yang saya katakan ada first part, which is apa objektif puasa tu. Objektif puasa adalah untuk kita ni dapat kawal kita punya nafsu. Kalau kita tetap sah kita punya puasa, tetapi kita still tak kawal nafsu kita, maknanya kita sama je, nampak makanan beli, nampak air beli. So that means we are the same life. Nampak dinding beli Ustaz. Nampak dinding beli. Masalahnya tu yang kelakarnya. Kita dalam puasa ni Allah nak ajar, kau lagi kuat daripada nafsu kau. Tetapi kita ni diajar, kita pula culture kita lebih banyak melayani nafsu pada bulan puasa. Betul. Sebab bazar makin banyak, air makin banyak. Sedap. Air dan makanan yang tak pernah ada bulan puasa, buat ada bulan puasa. Best Ustaz. Memang itu yang macam lagi ujian sebenarnya. Sebab kita nak dapat dia objektif puasa. Kita tengok air yang sedap, okey aku tak apa, aku tak elak. Ni tak, aku tak perlu. So maknanya baru sah. Inilah orang yang betul-betul Allah katakan dapat makna maksud puasa tersebut. Dan sebab kita ada dua, objektif dan sah ke tak. So sah semua orang insya-Allah saya rasa dengan clear cut boleh sah. Tapi we want to more than that. Yang saya katakan tadi, kita dah bertahun puasa, kita tak nak level 1, level 2 aja. Kita dah nak level 50, level 100. So dalam perkara tersebut kita fail dalam mengawali nafsu. Sebab kita beli semua benda. Second, of course, lepas kita dah tak kawal nafsu, lepas tu dah bawa balik semua makan, tak habis, membazir. Kerana ada fail lah. So dah dua fail. Lepas tu cakap sah. Sah memang sah, tapi ada dua failure yang kita dapat by just doing, tak dapat mengawal nafsu kita membeli makan dan minum. Thirdly, of course, tak sihat. Tak sihat is also part of ibadah, part of Islam untuk menjaga kesihatan, untuk menjaga kita punya pemakanan. Kalau kita ikut ideally sunnah pun berhenti makan sebelum kenyang, ini semua level yang kita belum boleh mampu sampai pun. So what we can do, minimize, mengawal nafsu dan tidak membazir dalam bulan puasa. Baik. InsyaAllah. Amalan kali ini yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan adalah untuk kurang pembaziran. Sesuai dengan apa kita katakan dalam soalan tadi. So try to ada aim dan target untuk kita kurang membazir dan hanya membeli dan memakan dan minum apa yang kita perlu sahaja. Kerana itu juga adalah di dalam ajaran agama kita, agama Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Fajar menyapa dengan lembutnya, membasuh jiwa yang dahaga cinta. 30 hari kita kembali mengetuk pintu Ar-Rahman suci. Bukan sekadar menahan lapar, tapi hati yang ingin bersabar. Di malam yang lebih indah dari 1000 bulan, kitab suci turun membawa pedoman kalam ilahi, penyembuhan
hidup di dalam sanubari, menuntun langkah kita kembali fitri. Ramadan, bulan penuh ampunan, tangan di atas kita ulurkan kebaikan. setiap derap langkah hanyalah karena Allah, Mengejar pahala di setiap lelah yang berkah. Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, cahaya hidayah di tengah kegelapan. mari berlomba dalam amal kebajikan. Hanya untukmu Tuhan semesta alam. Sedekah jariah, senyum yang tulus, biarkan ego dan sombong terhapus. Sujud yang panjang di keheningan malam, membisikkan doa bagi seluruh alam. Setiap butir tasbih yang kita ucapkan menjadi tabungan di hari kemudian. Lailatul Qadar yang kita nantikan, dalam iktikaf hati yang penuh kerinduan. Tinggalkan dunia sejenak saja, Hanya ada hamba dan Sang Pencipta. Ramadan, Bulan penuh ampunan, tangan di atas kita ulurkan kebaikan. setiap derap langkah hanyalah karena Allah, Mengejar pahala di setiap lelah yang berkah. Di penghujung hari doa dipanjatkan, semoga amalan tak sia-sia tertelan. terima kasih ya Allah atas bulan ini. Ramadan suci tetaplah di